Hari ni aku nak share satu perfume yang terbaik untuk korang semua. Okay kan, korang pernah teringat tak bau kapet Rauda setiap kali kita masuk ke Masjid Nabawi? Ini dia, Rauda Madinah. Wangian Rauda ni diinspirasikan daripada wangian kapet Rauda di Masjid Nabawi. Bau yang sangat-sangat tenang, bersih dan juga sangat-sangat menenangkan hati. Dari segi bau, korang akan dapat gabungan kasturi putih dan juga rose menjadikan bauan perfume ini memang sangat-sangat lembut, suci dan tak terlampau strong sangat guys. Dan ianya sangat sesuai kalau kata korang nak pakai untuk harian, terutamanya kalau kata korang nak pakai dekat baju ke ataupun dekat sejadah pun boleh guys. Paling saya suka dekat sini, bulan Ramadan memang ngam sangat-sangat pakai pada waktu tarawih ataupun nak beribadah, bau dia memang sangat-sangat boleh membuatkan kita lebih khusyuk dan sangat-sangat tenang guys. Cara nak guna pun senang je sebab dia pakai stick dekat sini, korang buka, lepas tu korang sapu dekat sini ataupun korang boleh sapu dekat pakaian ataupun sejadah. And the best thing is dia tak melekit dan tak tinggalkan kesan guys. Yang paling penting, ini adalah 100% parti wangian dan sangat sesuai untuk semua peringkat usia, maupun lelaki ataupun perempuan boleh pakai tanpa ragu-ragu guys. Kalau korang rindu dengan bauan Raudah dan nak rasa ketenangan tu setiap hari, boleh dapatkan wangian Raudah ni sekarang dekat beg kuning dekat bawah. Trust me guys, sekali cuba memang susah nak tinggal. Ada yang rindu bau Raudah tak? Cuba korang komen sikit.